Bila bercakap tentang simpanan emas, ia adalah simpanan jangka masa panjang. Tak sesuai untuk kita simpan duit yang kita nak gunakan dalam jangka masa minggu ini, bulan ni, tahun ini kepada simpanan emas. Simpanan emas yang terbaik adalah untuk kita simpan sekurang-kurangnya 3 tahun dan ke atas. Dari situ, kita pasti akan mendapat keuntungan melalui kenaikan harga emas. Jadi duit apa yang kita nak simpan emas ni? Adakah sesuai untuk kita simpan emas sebagai duit yang kita nak tukar rotek setiap tahun? Adakah sesuai untuk kita simpan emas bagi perbelanjaan raya setiap tahun? Ataupun adakah lebih baik kita simpan emas untuk tujuan pergi umrah, pergi haji ataupun dalam pendidikan anak-anak? Ini yang tuan-tuan dan puan-puan perlu faham. Kalau kita simpan duit hari ini untuk tujuan persekolahan anak-anak hujung tahun nanti ataupun awal tahun nanti, simpanan itu dikira sebagai simpanan jangka masa pendek. Kemungkinan tuan-puan boleh rugi berbanding sekiranya tuan-puan simpan untuk tujuan menunaikan umrah lagi 3 tahun, untuk dana pendidikan anak-anak yang akan digunakan dalam masa 10 tahun lagi. Di situ akan berlaku kenaikan harga emas dan insya-Allah tuan-puan akan untung melalui simpanan emas itu. Jadi make sure sebelum tuan-puan mulakan tabungan emas, pastikan apa matlamat tuan-puan itu. Adakah matlamat itu matlamat jangka masa pendek ataupun matlamat jangka masa panjang.